Assalamualaikum dan hai semua. Kupasan ini dibuat khas untuk anda, murid-murid SK Abang Haji Matahir. Hari ini kita nak bincang satu topik yang kadang-kadang buat kita pening sikit. Peraturan memakai subang di sekolah. Jom kita fahamkan betul-betul supaya lepas ni semua clear. Mesti pernah kan terfikir, subang yang aku pakai ni boleh ke tak? Ataupun ada had ke berapa banyak boleh pakai? Jangan risau, soalan-soalan macam ni lah yang kita akan jawab. Dalam beberapa minit je, semua kekeliruan akan selesai. Saya janji. Okey, jom kita mulakan dengan perkara yang paling asas sekali. Subang jenis apa yang sebenarnya dibenarkan? Ini adalah panduan rasmi yang semua perlu tahu dan ikut. Sebenarnya, peraturannya sangat mudah. Pertama sekali, ia hanya untuk murid perempuan. Kedua, cuma satu subang sahaja dibenarkan untuk setiap telinga. Maksudnya sepasang sahajalah kan? Dan yang paling penting, ia mestilah subang jenis stud atau orang panggil subang paku. Yang kecil, ringkas dan tak berjuntai-juntai. Ingat ya, kuncinya adalah ringkas dan kemas. Dan inilah sebab utamanya. Prinsip di sebalik peraturan ni adalah untuk pastikan penampilan kita semua sentiasa kemas, nampak seragam dan yang paling penting, tak mengganggu tumpuan masa belajar. Kalau ada yang berkelip-kelip atau berjuntai, mesti kita pun asyik nak tengok je kan? Baik, kita dah tahu apa yang boleh. Sekarang, jom kita beralih pula kepada apa yang perlu kita elakkan. Tahu apa yang dilarang ni pun sama pentingnya tau. Cuba kita bandingkan. Sebelah kiri tu subang paku. Elok je melekat di telinga, kemas dan selamat. Tapi yang kanan tu subang jenis berjuntai atau gelung besar. Yang ni bahaya sikit. Bayangkanlah waktu PJ atau bersukan, tiba-tiba subang tu tersangkut pada jaring bola. Aduh, boleh cedera. Jadi ini lebih kepada soal keselamatan. Jadi, untuk jelaskan lagi, apa-apa subang yang besar, yang labuh, berjuntai atau yang ada rekaan menonjol macam bentuk bunga atau logo memang tak dibenarkan. Sama juga dengan subang yang terlalu berkilau atau warnanya terang sangat. Falsafah kita mudah je, kesederhanaan dan keselamatan. Dan ini satu peringatan yang sangat penting. Peraturan yang kita bincangkan ni, ia hanya untuk subang di telinga. Sebarang jenis tindikan lain tak kiralah di hidung, bibir atau mana-mana bahagian muka adalah dilarang sama sekali. Tiada pengecualian. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa peraturannya wujud? Macam remeh je. Sebenarnya, ia bukan untuk menyusahkan kita. Ada sebab-sebab yang sangat kukuh dan munasabah di sebaliknya. Sebenarnya ada 3 tujuan utama. Pertama, untuk menjaga kesopanan supaya imej kita sebagai murid nampak elok. Kedua, untuk menyeragamkan penampilan. Jadi tak adalah nampak terlalu berbeza antara satu sama lain. Dan yang ketiga, yang paling kritikal adalah untuk menjamin keselamatan anda semua semasa di sekolah. Jadi, apa yang akan berlaku kalau peraturan ni dilanggar? Bahagian ni adalah peringatan mesra tapi penting untuk semua murid. Prosesnya berperingkat. Kalau pertama kali buat salah, cikgu akan bagi amaran atau teguran dahulu. Kalau kesalahan yang sama berulang lagi, anda mungkin akan diminta untuk tanggalkan subang tersebut. Dan kalau masih juga tak patuh, barulah tindakan disiplin yang lebih tegas mungkin akan diambil. Jadi, lebih baik kita ikut je kan? Petikan ni merumuskan semuanya. Cara kita berpakaian termasuk aksesori kecil macam subang sebenarnya adalah cerminan disiplin dan imej kita sebagai seorang murid. Ia menunjukkan kita hormat pada peraturan dan komuniti sekolah kita. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Macam mana kita sebagai murid boleh tunjukkan ekspresi diri kita, tapi pada masa yang sama, kita tetap menghormati peraturan yang dibuat untuk kebaikan kita semua. Fikir-fikirkanlah ya. Terima kasih kerana memberi perhatian.